Sejak kemenangan pada pilihan raya umum yang lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim semakin menerima kecaman hebat daripada rakyat. Ramai yang meluahkan rasa kecewa kerana janji-janji yang pernah dilafazkan masih belum ditepati. Di ruangan komen YouTube, rata-rata netizen tidak segan silu mengkritik dan menuduh beliau menipu rakyat. Kekecewaan semakin memuncak apabila harapan yang diberikan dahulu kini dirasakan sekadar omong kosong. Kita sekarang memikirkan tentang penyasaran subsidi minyak. Ada cadangan awal untuk naikkan harga minyak, kemudian beri bantuan. Saya dan jemaah menteri tidak setuju. Kita tidak setuju menaikkan harga minyak. Harga minyak boleh diturunkan sedikit demi sedikit mengikut keadaan harga semasa. Tetapi harga minyak mesti dinaikkan bagi orang asing. Kita ada 3.5 atau 4 juta orang asing di Malaysia ini. Mereka dapat subsidi minyak. Apa salah kalau kita perkenalkan penyaluran subsidi bagi orang asing? Orang asing yang punya kenderaan yang mengikut unjuran belanja sekitar 3 atau 4 bilion subsidi daripada kita. Jadi kalau kita tarik subsidi, maknanya siapa nak beli minyak tunjuk IC je lah. Ataupun ada kaedah-kaedah yang cara terperinci akan difikirkan, tapi jangan kita tolak penyaluran subsidi. Mana ada negara di dunia ini bagi subsidi kepada orang asing? Mana negara di dunia yang subsidi minyak bagi orang yang ada Rolls Royce? Jadi kalau kita nak kenakan, kita kenakan yang mungkin yang teratas 5%. Yang paling kaya, yang maha kaya. Orang itu tak bising pun. Dia gunakan ahli-ahli parlimen 2-3 orang yang akan menjadi jurucakap dia. Jurucakap ahli parlimen pembangkang ni banyak yang jurucakap maha kaya. Orang yang ada 2 Rolls Royce, kemudian suruh ahli parlimen pas untuk berucap pertahankan mereka. Kerana orang lain tak terkesan. Saya jamin yang dalam dewan ini tidak akan ada yang terkesan dengan penyasaran subsidi minyak. Dia boleh tulis, saya janji. Kita masuk pilihan raya, kita menang ini hari, ini malam keputusan. Kasih saya 24 jam.